Pengumuman Mama nak kasih tahu kalau besok kita akan membeli baju raya kerana raya dah nak dekat, jadi besok siap-siap tidur awal di sana bla 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 bla. Itu je. Okey. Hai, kita beli baju raya besok. Kami lagi menyukai. Okey lah. Tidur dulu lah. Anjay, besok beli baju raya ni bos. Tak ada. Jadi kita kena tidur awal dan itu dan ini dah. Okey. Oh my god, raya dah nak dekat lah. Akhirnya aku akan mendapatkan duit raya. Tapi kadang-kadang suka rindu Ramadan juga. Yay, beli baju raya. Yup. Jadi korang semua kena tidur. Satu persatu tidur-tidur dah. Kalau korang bangun lambat, tak ada lagi tu. Okay. Okey, semua masuk kereta cepat. Cantik-cantik ya baju rayanya semua. Mari kita pilih lah. Nak try lah pakai baju yang ini. Ni ambil dulu. Lepas tu pergi pakai. Cantik lah baju raya yang ini. Ambil ni lah satu. Tingginya lah baju raya tu. Macam mana aku nak ambil? Aku dah pendek. Nasib jadi botol Yakult. Oh my god. Baju ni cantik ya. Ini untuk si Maria je lah. Cantik. Pink-pink gini dengan ini. Boleh lah ambil satu. Jadi totalnya jadi RM33 yuka atau bang Nia dolar. Okey, bayar pakai kad ya kak. Okey, terima kasih sudah membeli di kedai kami. Semoga datang lagi dan landai. Jangan itu tak betul.